khabar? Maaf ya sebab mengganggu. Saya rakan sekerja Lloyd. Nama saya Fiona Frost. Dia keluar ke? Saya dah agak dah sebelum saya datang sini. Asal nak awak datang ke hospital kita orang hari tu, dia ada tertinggal barang. Jadi saya datang nak bagi balik kat dia. Terima kasih. Maaf sebab mengganggu ya. Terima kasih. Ada apa-apa ke? Cantik betul rumah awak ni. Dia ingat aku ni perempuan simpanan Lloyd ke? Kalau macam tu memang aku akan rampas Lloyd daripada perempuan ni. Tak salah pun kalau nak buat macam tu. You're Briar. Kalau kau berani ganggu misi kita orang, aku akan hapuskan kau cukup-cukup. Dia memang suka minum kopi hitam. Sekali pun aku tak pernah nampak dia letak susu dalam kopi dia. Kau ni nama je isteri, tapi apa benda yang dia suka pun kau tak tahu. Baik aku je yang gantikan kau. Apa dia? Ni memang tak masuk akal. Gaya hidup ni dah berubah sebab perempuan tu ke? Ni sisi dia yang aku langsung tak tahu. Dia cuma tunjuk kat perempuan ni je ke? Kejap. Yelah, aku lupa ni lah watak Lloyd Forger. Dia sengaja tuan susu tu sebab nak lengkapkan lakonan dia je. Sampai dia sanggup ubah semua cita rasa dia. Aku cintakan kau, Twilight.